Assalamualaikum, welcome back to Nazwa Channel. Okey, aku orang Pahang, negeri patin tempoyak. Jumpa awek Pahang bikin mata terbeliak. Dari Bentong ke Termelo singgah ke Kuantan, cuba pergi raup nikmatnya makan durian. Orang Pahang baik hati, cantik macam Datuk Siti. Pahlawan mat kilau kita sentiasa diingati. Orang Pahang baik hati, cantik macam Datuk Siti. Semoga orang Pahang berjuangnya sampai mati. Oh yeah, oh yeah. So sekarang disebabkan dah lama sangat aku tak buat video, so hari ni aku nak buat video pergi healing. Aku nak pergi healing dengan kawan aku dekat Park Utama. So sekarang ni dia dah penggerak daripada tempat dia. So aku pun baru nak gerak ni, sebab aku dekat je dengan Park Utama, naik MRT je. So ya, kalau korang nak tahu apa yang kita orang nak buat hari ni, sebab dah lama gila tak jumpa dengan dia, so excited gila. So hari ni nak keluar lepas rindu macam tu. Okay, so ya, aku tengah jalan kaki nak pergi MRT. So nanti bila dah sampai kat sana kita jumpa, kita buat video lagi. Okay. Untuk kita ceritakan semua, keluar berjalan meluang waktu hujung minggu. Grab the key and drive your car all the way to Damansara. Come on and seize the night, have some cookies and coffee.
guys. Baru habis tengok cerita tarung. Nangis. Aminah. Tadi main bowling happy sangat. Lalah tengok cerita tarung. Nangis masing-masing. Masing-masing keluar pawakan merah mata. Bodoh. Kalau korang tak pernah tengok lagi, pergilah tengok cerita tarung. Best way. Nanti aku ceritakan apa kisah dia tentang tarung ni. Memang best, serius tak rugi korang tengok. Okay? Pesta lampu guys. Oh, lawa gila. Minah, berbaloi tak Minah? Berbaloi Kita buat jogging malam-malam buta ni. Aminah sibuk merakam. Aku merakam dia. Cantik gila. Love. Ni nama dia Jalan-Jalan Cinta. Jalan-Jalan Cinta. Malam ni healing dengan Aminah. So bolehlah. Kita tengok dinosaur guys. Dinosaur. Wah, excited gila. Ambil gambar jap kat sini. Lawa weh. Tak rugi weh korang datang sini sampai 7 hari bulan je. So malam ni kita jogging supaya besok pagi kita bangun lebih cergas. Kita tengok siapa yang cergas, siapa yang tumbang. Padahal aku kerja pagi besok ni. Lawa doi. Tapi lah, kamera kita ni kamera yang lapuk. Kita nampak ni cahaya je. Macam ada apa itu? Bunga api tu. Yang penting kita happy-happy malam ni. Aku paling suka yang tadi lah. Yang mana? Yang ada love, yang lepas tu ada yang ada. Yang ni aku rasa kita pusing taman ni. Ya, bukan kita pusing taman, kita pusing tasik. Jadi macam keseluruhan ni. Ni keseluruhan dia lah. Cantik kan? Macam mana kita nak pergi dekat sana ke? Boleh. Saya ambil gambar kat sini. Nampak? Tapi kalau dekat dalam gambar ni tak nampak sangat. Tu aku zoom. Okey. Nampak kan? Tak nampak sangat lah. Dia punya bunga api tu. Comel kan? Kali ni aku nak banyak rakam kenangan my bestie. Sebab lepas ni tak tahulah bila kita akan jumpa balik, betul tak? Ya, lepas ni habis tengok ni, kita masing-masing akan balik ke tempat masing-masing. Yelah, sebabnya besok dah mula kerja kan. So malam ni healing apa puas. Dah puas jalan, letih jalan, balik lepas tu tidur. Ya. Kita orang hari ni satu hari outing, pergi dekat mana? Orang utama. Lepas tu main bowling. Ada kejadian yang tak diingini berlaku macam korang tengok tadi tu. Wayang kali ni. Wayang siapa menangis dulu? Lah cakap orang tak esak-esak, dia sama tak esak-esak. Kita ni sama-sama orang cakap hati tisu lah. Cantik weh. Dia daripada jauh, tengok daripada jauh. Cantik. Alah, tapi dengan kamera tak nampak. Sama ke? Tu tak cantik. Dia memang waktu orang nak cakap.
Apa? Dunia nyata dengan sebenar tak sama. Betul? Media sosial ni. Dunia nyata dengan dunia yang sebenar lain. Sudah kepenatan member. Aduh, sakit pinggang. Sakit pinggang. Adik aku cakap supaya ICT dah dekat Putrajaya. Tak apa, nanti kita pergi pula ICT Putrajaya. Cantik kan? Ni lah dia yang besar tu yang korang tengok dekat tadi tu. Kita tengok dekat-dekat. Dia macam bunga api lah. Macam tu lah. Itulah, duduk kejap. Aku paling suka yang ni, yang macam pelangi. Cantik gila. Yang ni, tengok. Ni memang cantik weh kat sini, sumpah. Lawa. Ni macam sawah padi punya tu. Kan? So macam mana? Puas? Puas dan penat. Ya weh. Dah lah besok kita nak kerja. Nak sekarang ni nak keluar ikut mana weh? Sana. Ini saja kan berarti. Ikut pintu masuk tadi yang keluar ni. Penat ya. Ambil gambar ekspor. Yang ni tadi kan kita dah lalu ke? Sebelah mana? Aduh, aku asyik nak terkencing je. Melayan lah kerana ini bestie. Bestie nak pergi ambil gambar dekat ni. Astronaut. Okay. Sekarang ni kita orang dah nak balik. Dah penat jalan. Tak, aku cakap kita malam ni kita berjogging. By the way, okey lah kan Aminah. Kita healing 1 hari ikut hari ni. Hampir 1 hari lah. Sebab kita keluar lambat tadi. 10 jam. Daripada pukul 1 kot. 1 sampai pukul 10 malam. Sudah kan? Memang gila lah outing kita hari ni. 10 jam lah kita keluar hari ni. 10 jam macam kerja. Aku masuk pukul 1 balik pukul 10.30. 10 jam. Dah sekarang ni kita cari jalan keluar untuk balik. Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar. Saya kebingungan. Apa kita punya rancangan? Beri-beriku jawaban. Ku menanti penuh harapan. Hey awak fisika. Malam ini kita nak kemana? Hey awak fisika. Lama kita tak berjumpa. Healing dengan bestie. Healing ingin ditemani. Lama kita tak berjumpa. Let's make some memories.
Ni kita kena tekan apa? Yang karen kan? Bukan tambah. Bukan. Weh, pasal bibi aku gelap. Pucat lah. Tak, dua-dua tersalah. Sebab masing-masing pergi pin dekat bahagian depan. Memusing kita orang satu taman tadi. Lepas tu masuk balik dekat sini, pusing lagi satu taman. Bagus. Dua kali berjoging Pengalaman first time. First time. Terakhir dah kot. First and last. Lepas ni pergi tempat lain pula. Pergi tempat lain lah. So kalau nak tahu kat mana lagi kita nak healing, so nanti kita jumpa lagi lah. Kat mana? Genting kan? Genting kan Bulan- apa boleh. Genting lah. Bulan 7. InsyaAllah. Okay pergi Genting. Cantik tu Aminah dekat dalam kamera. I'm always beauty. Yeah, oh yeah. Okay. I know you always beauty. You too. Oh my god. Oh, aduh. Tak tidur malam aku lagi. Dah lah tadi aku terjatuh dekat bowling. Lepas tu macam-macam kejadian hari ni ya. Tapi happy tak? Hampir 10 jam. 10 jam lah lebih. Happy tak? Happy lah. Ya, dia main bestie. Tadi malu-malu. Tak apa. Saya Nanti malu. kita buat video lagi. Ini kenangan sebab kita susah nak jumpa. Kan? Nak balik dah. 11 kali je jumpa. Ni kita orang nak pergi balik ke MRT and then masing-masing balik ke rumah lah. So kita nak naik MRT dulu. Bye. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Mengalun suara sesuri bisikan hati, seiringan mencari haruan berseni, bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi tiada pun terduga, pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Yang terpahit jua termanis, semuanya bagiku terindah. Ku ingati buat selama-lamanya. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama, kenangan bersama, kenangan bersama. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Nak balik dah. Sedih weh. Sebab dia salah satu bestie aku yang aku cakap paling rapat dengan aku. So sebab tu aku sedih. Sebab kita orang ni dah makin jarang nak berjumpa.
Dulu kita orang kerja sekali. So sekarang ni dah kerja asing-asing. So dia dah bertempat dia, saya bertempat saya. Ya, bulan 7 nanti baru kita orang akan jumpa balik. Harap-harap dapat lah. Sedih. Sedih nak pisah dengan dia sebab yelah bestie kan. But I'm okay. Dah kita balik. And then kita nak tidur. Okay gang, so semalam aku tak dapat nak buat video outro. So hari ni aku sambung video outro. Aku dah bersiap dah pun nak pergi kerja. So semalam punya outing memang best gila lah. Pengalaman yang aku takkan lupakan. Dengan kejadian yang mengarut-ngarut. Pengalaman memalukan diri. Apa boleh buat? Benda dah jadi, benda dah record. Letak je lah kan. So pagi ni suara saya agak tak ada sikit. By the way, kita orang akan keluar outing lagi nanti. Tapi dekat Genting Highland lah. So kalau korang nak tengok apa seterusnya kami punya perjalanan, just stay tune lah. Okay. By the way, sebelum saya endkan video ni, saya nak sampaikan sedikit sinopsis daripada filem Tarung yang saya tengok semalam. Actually sebenarnya filem Tarung ni dia berkenaan dengan sebuah sebuah dendam yang berjaya diputuskan dengan persahabatan. Dia bermula dengan Hatta. Watak Hatta tu yang tak sengaja membunuh abang kepada Isa sewaktu perlawanan silat dahululah. Si Hatta tu tak sengaja bunuh, tapi si Isa ni rasa kehilangan abang dia. So menyebabkan si Isa ni dendam dengan si Hatta. Dan apabila Isa dapat tahu yang Hatta ni adalah anak buah untuk wakil pada ayah Bat yang merebut kursi panglima tu, dan dia pula adalah seorang fighter daripada panglima yang diduduk ni. So dua orang ni bertarung untuk dapatkan kursi fighter, kerusi panglima yang barulah kan. So bila dia atas gelanggang tu, memang dendam tu, dia memang niat nak bunuh si Hatta untuk balas dendam pada abang dia lah. So bila dah berlawan, hampir nak menang, Hatta hampir nak bunuh Isa, tapi sebab dia cakap dia tak nak ulang kesilapan yang lama lah. So disebabkan tu, akhirnya diorang berpelukan dekat dalam gelanggang yang menyebabkan kami satu pawagam menangis. Sumpah cerita ni sangat-sangat best. Aku boleh bagi rating 5 bintang lah. Dan filem ni arahan daripada pelakon tu sendiri yang memegang watak Isa, iaitu Eddie Ashraf. Ini memang filem pertama arahan dia. Sumpah sangat hebat gila weh. Aku pun sebenarnya aku tak suka tengok cerita aksi ni tau. Tapi bila tengok cerita Tarung ni, aku boleh terima lah. Sebab dia sebenarnya bukan sekadar fighter, tapi dia fighter tu sebenarnya untuk fight demi abang dia. Tapi dalam masa sama dengan berhubungan dengan dia punya sahabat lama, sama-sama belajar silat dengan abang dia takkan lupakan. So daripada sahabat tu lah yang akhirnya menghapuskan dendam dalam diri Isa terhadap Hatta. Benda tu jadi normal lah. Dia jadi kawan balik. So, best. Memang best sangat cerita ni. So tak rugi kalau korang nak pergi tengok cerita ni. Tak tahu dia tayangkan sampai bila je. Okay. So inilah antara sinopsis untuk filem ni. So korang boleh tengok, pergi dekat Pawagam. Dan semalam pergi dekat Pawagam, saya dah dapat poster lah, poster untuk filem Tarung. So nak tunjuk tu, okay, ini antara poster dia lah yang dia bagi, Tarung.
Best. Sangat best. Ini watak dia. Yang tepi ni adalah watak Hatta. Yang ini adalah Isa. Dua orang ni dia bertarung lah. Ni adalah panglima dia. Best kan? Sangat best cerita ni. So tak rugi kalau korang pergi tengok. So ya, nanti kita jumpa lagi di next video akan datang. Pergi Genting insyaAllah kan, seperti yang mana kita janjikan lah. Diizinkan Allah kita akan pergi Genting. Okay. So thank you buat korang yang dah menonton daripada awal sampai habis. Dan jangan lupa untuk support saya, sebab saya nak kembali buat video. Dah lama lah tak buat video ni. Ni nak bangkit balik buat video, sebab macam tak ada mood nak buat video. Satu lagi sebab busy kerja kan, so tak ada masa sangat. Tak apa, kali ni kita buat balik. Memang saya nak teruskan balik untuk buat video ni lah. Okay, so tunggulah next content apa daripada saya. Okay, jumpa lagi. Biasa akan datang, konten akan datang. Teruskan support saya, subscribe, like, share and comment. Okay, dan saya berharap untuk dapat 1000 follower, tapi belum sampai. Tak apa, korang boleh tolong saya untuk follow. Okay, dan kita akan jumpa lagi lah next video. Bye bye. Thank you semua.